Saya dah try Evira I think setahun yang lepas kot. Tapi on off lah guna. Saya mula try guna Evira tu selepas baca blog Kak Di dan ramai yang cakap pasal dia banyak benefit yang berbeza-beza untuk ramai orang kan. Yang saya perasannya adalah energy level meningkat and tak cepat lapar. So walaupun tak breakfast, tak adalah macam pukul 11-12 dah sibuk nak cari lunch kan. Lepas tu saya nampak dia macam untuk kulit, dia lebih lembut kulit lah. Macam bahagian fingers dengan tumit. Itu saya perasan. Taste dia memang sedap dan tak ada masalah lah nak telan tu kan. Biasanya separuh suplemen ke apa, kita biasa berat nak makan sebab tak sedap ke macam pekat sebab nak telan kan. This one tak ada masalah. Memang sedap. Saya recommend kepada kawan baik saya sendiri yang juga sekarang pengguna Evira yang